Hai, Assalamualaikum semua. Saya nak update untuk setup Sunlight yang berlaku pada hari Jumaat 26 hari bulan. So kalau anda lihat dekat sini, setup ni telah berlaku pada jam 12 tengah hari. So setup TH120 actually berlaku pada jam 12 tengah hari ataupun 10 malam lah. Kadang-kadang setup tu tak wujud, so tak ada lah. So sekarang ni setup tu berada dan setup Sunlight. So anda lihat dekat sini, candle arah telah berlaku sekitar 12 lebih. And then kemudian ianya memberi peluang entry pada di sekitar buffer. Alright, buffer ataupun dalam zone yang dicadangkan lah. So entry ada dua jenis lah. Sama ada di buffer zone ataupun di zone yang lagi rendah risiko. So let's say macam this one, kita entry dekat buffer dan ianya cecah oleh TP1. TP1 ni di sekitar dalam pukul 3 lah. Dalam pukul 3 dia capai. And then sampai ke TP2. Dia terus ke TP2. So untuk setup ini, dia terus ke TP. Dia tak ada kena recovery lah. So Alhamdulillah setup ni berjaya. Tahniah, all the best untuk yang participate dan belajar. Alright? Dan jangan lupa untuk follow, like, komen dan share. Kita jumpa di video seterusnya.